selagi itulah masih lagi dalam keadaan sedang berfadilat, iaitulah malam Al-Qadar ini. Dan ada lagi ulama khilaf tuan-puan sekalian mengatakan, selagi cahaya tu tak masuk dalam rumah kamu, matla'in fajar ini bukan sekadar merujuk kepada saya keluar rumah saya nampak matahari, dah matlak fajar. Tapi kalau duduk dalam rumah tuan-puan sekalian, kalau orang dekat dalam rumah tidak dapat lagi merasakan tuan-puan sekalian cahaya matahari luar tu, maka itu juga belum dikira matla'il fajar. So, matla'il fajar bermaksud orang dekat dalam rumah pun tahu dah ada matahari kat luar. Orang dekat luar rumah pun dah tahu ada matahari dekat luar. So, kalau orang luar rumah je tahu yang ada matahari, itu belum matla' fajar. Tapi kalau dalam rumah pun dah tahu, dah nampak dah ada cahaya dah masuk tepi-tepi langsir. So, maksudnya matahari punya cahaya tu dah ada. So, itu baru dikatakan matla'il fajar. Mudah katanya tuan-puan sekalian, katalah kita ambil yang paling standard, subuh. So, agak-agak daripada maghrib sampai subuh, panjang tak panjang masa dia? Panjang kan? Jadi bila panjang tuan-puan sekalian, patutnya kita boleh fokus kepada waktu yang kita boleh all out untuk kita mengerjakan ibadah. Kalau dah tahu jenis kita ni tak larat nak bangun 3-4 pagi, 5 pagi, nampak sebelum sahur, fokuslah kepada sebelum tidur tu. Fokus pada sebelum tidur. Masa tarawih. Sebab tu saya kata fokus sebelum tidur ni maksudnya apa? 10 hari akhir ni tuan-puan sekalian. Jangan target. Aku rasa malam 21 kot. Aku nak fokus kat malam 21 je. Tak boleh. Kalau boleh ke 10 hari ni tuan-puan sekalian, kalau boleh maghrib tu make sure berjemaah. At least dengan pasangan ke dengan sesiapalah dekat rumah tu. At least cuba usahakan maghrib tu berjemaah. Isyak pergi berjemaah dekat masjid. Salat tarawih tuan-puan sekalian jangan tinggal 10 hari terakhir ni. Dan kalau boleh ke 10 hari ni bukan sekadar tarawih saja dengan imam, sampai habis witir pun bersama-sama dengan imam. Sebab ikut sunnahnya tuan-puan sekalian, tak kira lah 8 ke 20 ke, sunnah yang tak dapat dinafikan adalah solat witir bersama dengan imam. Dan anda pun tahu witir tu maksudnya dah habis tarawih lah, kan? Ini tidak ada orang yang dari lepas 8 konon lah rasa macam aku nak buat 20 malam ni, kan? Surau tu buat 8 saja. Dan sekali lepas 8 dia bangkit, dia balik ke rumah dengan harapan nak sambung yang ke 10, 12 sampai 20. Dan sekali tak buat-buat pun. Witir pun tak buat. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, sebab itu kalau boleh carilah masjid yang tuan-puan sekalian rasa macam pacing dia tu macam menyebabkan anda tak terganggu keikhlasan, anda pun rasa tenang solat kat situ, mungkin barangkali tidak dipengaruhi dengan kepanasan, mungkin sejuk ke tempat tu kan. Tak apa, anda berhak untuk memilih tempat yang anda selesa untuk beribadah. Kan? Sebab kalau Maryam sekalipun tuan-puan sekalian, dia memilih ada mihrab, tahu tak mihrab? Kan? Maryam pun untuk beribadah dengan khusyuk, dia cari tempat yang khusus. So kita bukan select, tahu tak select? Yalah, kau ni select, kau pergi tempat ni. Tapi dalam bab ibadah, we should prepare the best place untuk kita boleh dapat khusyuk. Dia membantu kita untuk ada momentum yang berkekalan sampai habis. So tak salah pun kalau anda duduk section 12 contoh. Ni section berapa ni? 7 kan? Section 7. Anda nak pergi kat section 13 pun boleh. Anda nak pergi section 12 pun boleh. Yang penting anda rasa kalau tempat tu boleh membantu anda khusyuk, pergi. Kan? Tak kisah. Ustaz bukan kena pergi solat dekat tempat karya kita ke? Kalau tempat karya tu tuan-puan sekalian masing-masing pun ada masalah mulut puaka kan. Lepas habis solat tu, ingat ke lepas solat tu makin tercegah daripada kemungkaran. Ni tidak tuan-puan sekalian, habis solat dia mengumpat tok imam lah kan. Dok mengumpat sesama jemaah, bagi tahu kenapa Bilal tadi masa muazzin dia kata waktu selawat tu tak lancar lah, tersekat-sekat lah kan. Jadi bagi saya tak ada keperluan kalau pergi tempat tu pun sebenarnya. Dia membantu kita buat dapat dosa lagi ada. Baik pergi tempat yang boleh bantu khusyuk kita dalam solat. Boleh? Okey. So malam tu tuan-puan sekalian, kalau boleh 10 malam ni, pergilah isyak, pergilah masjid, pergilah tarawih, jangan miss. Okey. Dan satu lagi benda yang kita jangan lupa tuan-puan sekalian, salat sunat ba'diyah isyak tu besar tau fadilat dia. Ramai orang bila mana dah salat isyak bersama dengan imam, nak tunggu tarawih tu dia tunggulah muazzin tu salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan, dia nak tunggu yang tu dulu. Padahal antara senggang waktu daripada lepas habis isyak nak pergi ke tarawih, ada salat sunat ba'diyah isyak tu kena buat. Ini adalah salat sunat yang besar fadilatnya di sisi Allah, sampai Nabi menggalakkan untuk berlakukan salat ba'diyah isyak ni 2 rakaat je pun tuan-tuan sekalian. Tapi kita kehilangan satu fadilat yang besar disebabkan bagi nak ada momentum sikit nak tarawih lepas ni. Jangan, rugi